Hadis yang kelima daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan mengambil kedua-dua kesayangannya. Apa makna kedua-dua sayangannya? Matanya. Mata adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh dirasai oleh orang yang buta saja. Ketika buta kita baru tahu rasa nikmatnya punya mata, betul tak? Dan begitu juga nikmat-nikmat yang lain kita baru rasa kalau kita udah lepas dah. Kita tahu nikmat sehat selepas kita sakit, betul tak? Kita tahu nikmat masa muda ketika kita udah tua. Kita tahu nikmat tenaga selepas kita sudah lemah, betul tak? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku menguji hambaku, seorang hamba dulu melihat, lalu kemudian Allah buat dia jatuh sakit sehingga tak mampu lagi melihat. Mata dia sudah tak dapat lagi melihat. Ini adalah satu ujian sangat besar, tuan-tuan. Berat, ujian yang sangat berat. Tapi dia bersabar, maka aku akan menggantikan kedua-duanya dengan balasan syurga. Kalau dia sabar, balasannya adalah syurga sebagai ganti daripada kedua-dua mata yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita apa, tuan-tuan? Musibah kadang adalah pemberian daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan terkadang adalah satu kelebihan. Betul tak? Syaratnya kita sabar. Apa yang Allah timpakan kepada kita mestilah ada gantinya. Seorang mukmin sedap macam itu, tuan-tuan. Seorang muslim sedap. Apa yang menimpa dia, balasannya jauh lebih besar nanti di akhirat. Allah ambil mata, Allah ganti surga. Begitu juga semua perkara-perkara yang lain. Mungkin dulu kita mendengar, lalu kemudian tak mendengar lagi karena sakit. Misalkan ada orang macam itu, tuan-tuan. Dulu dia boleh mendengar, las-las, kemudian dia tak boleh lagi mendengar karena tertimpa satu penyakit. Ada orang yang boleh berjalan, kalau lalu kaki dia dipotong karena sakit dan lain sebagainya, kan? Sabar gantinya adalah surga. Sabar adalah gantinya surga besarnya. Ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Hadis ke-6.